Jom kita selami kisah hebat seorang doktor. Kita tengok macam mana istighfar betul-betul ubah hidup dia. Bayangkan setiap hari di hospital, dia berdepan tempat kerja yang sangat toksik. Memang stres gila kan? Tapi, lepas satu kuliah asar, ayat Al-Quran ni buka mata dia. Semuanya berubah sekelip mata. Dia baru sedar ujian hidup ni bukan nasib malang. Ia sebenarnya cara Tuhan sucikan rohani kita. Punca ujian ni selalunya tersembunyi. Dosa lama, salah peribadi, atau benda kecil yang kita selalu pandang remeh. Dosa yang tak bertaubat buat hati kita gelap dan leka. Senang sangat syaitan nak permainkan kita. Lepas 5 bulan konsisten beristighfar tanpa henti, doktor ni terus naik pangkat. Memang menakjubkan kesannya. Jadi, kalau ada pengurus atau kawan sekerja yang toksik, jadikan istighfar ni sebagai senjata utama anda. Bukan tu je, sakit, rezeki sempit, masalah keluarga, solusinya tetap sama. Terus amalkan istighfar. Istighfar yang berterusan ni terbukti boleh ubah kesukaran harian jadi ketenangan jiwa dan peribadi yang mantap. Bila kita bersihkan dosa lalu, rasa berat tu hilang. Ibadah pun tiba-tiba rasa jauh lebih mudah. Jom mula sekarang. Ikut 4 langkah mudah ni setiap hari untuk atasi apa saja ujian hidup. Jadi, tanya diri sendiri, ujian mana yang anda nak atasi dengan istighfar hari ini? Mesti cuba tahu.